Ya Allah. Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Okay, ni sekarang baru pukul 12 lebih. Aku nak siap-siapkan barang untuk besok aku mancing udang. Aku tak tahu mana aku letak barang-barang aku untuk mancing udang. Aku tak tahulah. Ni aku baru nak cari ni. Kalau korang nak tahu aku dah berapa bulan tak mancing udang guys. Ni aku baru nak pergi tengok barang-barang. Aku tak pasti kat mana barang-barangnya. Kemungkinan yang aku tahu mungkin ada dalam ni, dalam box. Aku nak siap standbykan barang. Dan aku nak ikat tali. Lepas tu ni mancing udang aku. Mancing udang aku dah lama tak beraksi ni guys. Aduh, dah lama tak mancing. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang dah pukul 7.46. Hari ni aku nak misi mencari jenggo. Yahoo. Okay geng, ni tengah nak ambil apa nama, nak ambil engine boot. Okay, stay tune. Nanti sampai sana kita tengok. Ya, aku singgah kedai jap, beli barang-barang keperluan. Kita beli jajanan. Penuh satu kereta, 3 orang player, 2 bot. Aduh cok. Sekarang aku tengah on the way nak pergi ke Sungai Benut. Tengok kita punya senjata-senjata guys. Aku 3 orang. Bersama kru-kru Bagan Angler. Padu-padu mantap. Alhamdulillah kita dah sampai Sungai Benut. Sekarang kita nak loading barang pula. Masukkan dekat sana itu bot. Padu coy. Kalau macam udang banyak guys, dia punya barang-barang dia. Seorang dah 5-6 joran. Tapi itulah, kerana dah kena udang ni. Siapa-siapa kena, tak ada jalan balik. Tengok guys, aku selalu tangan lupa bawa pula. Aduh, tak apalah, layan je dah. Yuhu. Tutup hidung pula aku. Hai guys, selamat pagi. Hari Khamis. Moga manis-manisnya. Tapi itulah, air keruh cok. Air tak apalah. Air darat besar lah. Tak apa, tapi kalau macam Allah kata nak kasih, nak bagi rezeki, kita tak tahu juga kan. Kita cuba je lah. Benda pun dah tempah. Benda pun dah, kita dah order perahu awal. Nak tak nak, kita jalan terus je lah. Stay tune guys. Jom kita pergi loading barang tu. Nanti kita jumpa dekat sungai sana lah. Ni aku nak loading barang dulu. Aku ambil kerusi. Pilih kerusi memang, takut nanti tak dapat pula. Aku tak pastilah guys mana aku punya perahu. Tak tahu mana satu perahunya. Kemungkinan ini kot. Aku rasa ambil yang ni. Ni pun boleh lah, senang keluar guys. Ya. Kalau yang lepas JT-nya, JT siapa? Wasim ni. Ni je. Sekarang dah ada buat baru. Jadi senang sikit kita nak angkat enjin, masuk ke bot. Kalau tak yang lepas-lepas tu susah sikit. Sebab ni memang tinggi. Nampak nak turunkan. Rindunya lama. Ya Allah ya Tuhanku, nikmat dunia. Barang tengah loading. Ni Wasim. Ya. Padu-padu cok. Sekarang aku dah on the way untuk mencari spot-spot yang biasa aku main. Tapi tak pastilah ada ke tak ada. Tapi arus kuat ni. Ni air surut. Air surut, air memang laju. Air ni tak berapa cantik ni guys. Tapi tak tahulah ada ke tak ada. Kalau semalam memang cantik. Hari ni tengok. Tak apalah, kita tengok je lah ada rezeki. Stay tune. Oleh kerana tadi malam hujan, dia
daripada start pukul 8 sampai pukul 12, pukul 1 jugalah. Itu yang air keruh ni. Mungkin kemungkinan air darat banyak ni. Tengok berbuih-buih je. Sampah pun banyak. So itu berasa airnya. Air tahu tanah ah. Tawah. Airnya tawah. Memang susah guys. Harus kuat gila guys. Okey. Aku dah sampai spot. Kita cuba kat bawah tepi-tepi ni. Udah ada rezeki lah. Tapi air memang teruk ni. Kau tengok arus dia. Padu-padu mantap arus. Bau nak tukar je. Tengok belah sana. Tempat duduk. Okey. Sebelum kita mancing, kita kena rokok sebatang dulu. Guys, rasa macam susah dapat udang hari ni. Tengok air teruk. Tengok arus dengan laju. Ni rasa air darat lah guys. Sekarang kita susun dulu. Memang dah lama tak mancing guys. Rasa kena susun. Tak apa guys, kita relax dulu. Habis rokok sebatang baru tak pakai. Okey, kita try pakai 4 orang je dulu. Yang ni kita simpan dulu, kita tengok ada hasil tak ada. Kalau tak ada, kita naik ke laut. Aduh, cantik. Udangnya memang cantik. Kita punya umpan cantik. Kat sini sikit separuh. Tu barulah masuk dalam. San. Boleh. Woi. 5 minit. Tak ada. Laut lah. Tengok nak parking pun susah guys. Tengok. Gila lah. Arus dia gila-gila tu. Okey, cok. Dah start pasang lah. Apa lagi nak tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Mudah-mudahan tak ada sangkut dah sana. Okey. Aku dah buang 4 joran ni, aku dah turunkan umpan. Satu sini, satu sana, satu sini, satu ni. Kita tengok lah ada yang sedut ke tak ada. Yang 2 joran ni kita kasih sidai dulu. Tengok. Tapi rasa macam susah dapat strike ni. Nak strike on ni susah. Sebab korang pun tengokkan air dia macam mana. Payah. Sepatutnya kalau besok sedap turun ni. Tapi tak apalah. Kita dah ditentukan macam ni, nak macam mana. Tak boleh punya apa? Panjang long. Aduh. Ikan. Aduh. Kita nak pindah spot. Kita nak ke laut sikit. Sini memang tak boleh lah guys. Gila arus dia. Kecewa rasa hari kecewa. Tengok guys, tekong. Kita punya tekong. Handsome si akak sia. Tekong akak bos. Senyumlah sikit, tahulah air macam gini. Apalah. Macam mana. Sini dah macam nampak tenang sikit guys. Tapi itulah, airnya yang tak tenang ni. Layan je lah guys. Layan. Wah, kita dah pergi ke sungai besar. Kalau macam ni kita tak nak, kita nak air yang macam tu, coklat je tu. Rasa tengah hari nak masuk petang ni mungkin okey kot airnya. Tak apalah, kita try je lah, kita tengok je. Tengok guys,
guys. Air berapa besar? Bot. Ni bot nelayan guys. Ini main laut-laut tengah ni. Tengok pukat-pukat guys. Kat Benot. Ya, sekarang on the way nak pergi kat depan lagi. Tempat spot aku jugalah. Kalau yang kat dalam sana tak ada, memang aku akan pergi kat belah ujung. Ni jalan lagi sampai ke ujung depan. Okay, aku dah selesai ikat. Apa lagi? Mancing. Ni spot kedua. Spot pertama tadi lolo. Ni spot kedua. Kita try baring kat ujung sana tengok macam mana. Ya, mudah-mudahan ada. Ya, padu-padu mantap. Guys, dah ada metok guys. Ada metok tapi tak tahulah ada ke tak ada. Kita try dulu. Aku rasa tak ada guys. Nampaknya tak ada. Saya rasa ada guys. Tak apa, kita try dulu. Aduh, lepas lucut lah guys. Lucut. Ni tadi ada petok lah guys. Tak sempat nak rakam. Sebab tengah standby kan barang ni. Cuba kita try. Tengok rasa. Tak ada guys. Kita tengok umpan habis tak? Ya, umpan habis guys. Dah pasang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pancing aku dah pasang. Tadi 4 je. Sebab tengok tempatnya macam tak sedap tadi. Ni macam okey je. Ada juga dalam metok guys. Dah naik guys, 1. Wah, spek biru. Wah, dah naik 1. Guys. Ni jenis, kalau kat sini makan dia jenis ganas kan. Tengok guys. Ni macam ada guys. Tapi tak tahulah. Tengok dia slow je. Sekejap, kita try angkat. Oh, tak ada. Ya Tuhan, tak ada guys. Ni guys, tengok. Belum. Ni guys. Ni rasa ada ni guys. Tak tahulah guys, ada ke tak ada. Tak ada lah guys. Alah, tak ada. Ni ada guys. Ni rasa ada. Guys. Ya guys. Apa ni guys? Tak tahulah, udang macam ikan guys. Spek biru guys. Jangan lepas guys. Tolonglah ya Allah guys. Sayang awak. Ya Allah. Spek biru guys. Padu-padu mantap guys. Tengok spek biru guys. Alhamdulillah. Tengok guys. Alhamdulillah guys. Makan ikan tadi guys. Aduh. Inilah yang kita cari, jenggo. Nampak gaya macam ada lagi guys. Yang ni. Kita try. Ada guys. Ada. Ada guys. Jangan lepas guys. Tolong. Macam tak ada je guys. Ada. Alhamdulillah guys, dapat lagi. Padu-padu mantap. Ini yang kita nak. Guys. Curut. Boleh lah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas rezekimu. Jadi dah tahu kan tempat dia ke mana? Tempat dia ke sini dah guys. Tidak mengecewakan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ini pun macam ada ni kan. Tadi ada metok-metok. Sekejap, kita baling ni dulu. Tu guys, nampak guys. Ada guys. Ni ada, dah kena. Ada guys. Ada. Kasar guys. Kasar. Tak tahulah kasar ke tak ni. Tapi rasa macam berat ni guys. Kita tengok guys. Kita tengok. Guys.
Ini yang membuatkan gian guys. Jangan cuba-cuba mancing udang guys. Tengok guys. Oh tak kasar. Padu-padu mantap guys. Inilah yang membuatkan aku tak tidur malam guys. Oleh kerana lama tak mancing udang. Hari ni kena. Terpaksa gian lagi guys. Aduh, raya keempat lulus. Nampak ada ni guys. Nampak ada ni. Tapi tak tahulah. Kita try angkat. Sebab tadi ketok. Tak ada guys. Ternyata metok juga tadi. Ni macam ada guys. Dia dah tuk tadi. Biar dia makan dulu. Kita try angkat guys. Kita try. Tengok rasa ada. Oh, tak ada guys. Ada guys. Ada lagi. Ui, macam kasar ni. Macam kasar ni guys. Tengok guys. Kasar ni guys. Aduh, lucut guys. Mati cibai. Besar guys. Aduh. Oh, ada guys. Ada. Ada guys. Jangan lucut lagi guys. Comel guys. Alhamdulillah guys. Tadi lucut ada dekat sini. Tapi tadi kasar guys. Aduh, tak dapat. Inilah yang membuat kami mimpi malam guys. Okay guys. Ini ada, ini pun ada guys. Ini biar dimakan dulu guys. Yang kita tengok, ada guys, ada. Guys. Alamak, longgah sangat pula guys. Jangan lucut guys. Jangan lucut. Tu guys. Ya guys. Alhamdulillah, rezeki Allah. Sakit. Jangan sakit. Allah, patah pula guys. Ini sepit dah. Tengok mata kail 7 day padu. Ni ada lagi guys. Nampak ni. Ni kita biar dulu. Kita masukkan dalam ni dulu. Kita try. Oh, nampaknya ada lagi guys. Ini macam kasar guys. Aduh, lucut lagi guys. Kimak anjing guys. Ini namanya kimak anjing guys. Yang ini tadi ada metok tadi guys. Kita try tengok. Oh ya Tuhan, nampaknya tak ada guys. Dia hanya main-main saja guys. Tak apa, kita baling lagi. Oh, ada lagi guys. Wah, pening macam ni guys. Mati guys macam ni. Yang ini ada. Kita try slow-slow tarik. Oh, tak ada guys. Okey. Dia cuma main-main je. Oh, padu. Oh, ada lagi guys. Oh, lucut lah guys. Makan senyap. Ya Tuhan, banyak lucut guys. Ada lagi guys. Ni satu pula ni guys. Sabar-sabar udang nak makan. Ni ada guys. Kasar guys. Guys, beri aku pertolongan guys. Drag cair guys. Tak tahulah yang jongkong ke ikan guys. Kita tak tahu. Oh sayangku, jangan lucut macam tadi guys. Putus cinta pun tak macam gini, cok. Jangan. Sabar. Sikit lagi. Besar guys. Cembek terus guys. Padu-padu mantap, cok. Tengok guys. Jongkong guys. Ini aku cari guys. Alhamdulillah guys. Jongkong guys. Padu-padu mantap. Nampak guys. Ada lagi guys. Kita cuba tarik guys. Oh, nampak gak? Oh ya Tuhan, nampaknya aku kena game guys. Dia hanya main petok-petok je, cok. Okey, ini kita letak dulu.
Yang lagi satu ni macam ada metok-metok juga. Kita try guys, tengok macam mana. Oh, ya Tuhan, kena game lagi juga. Ya, ada dapat udang guys, tapi udang kecil umpan. Okay guys, ada lagi ni, rasa ada kot. Oh, tak ada guys, tak ada ringan. Kemungkinan yang ni. Oh, tak ada ringan. Apa, kita bagi lagi Chan. Okay guys, ni nampak ada ni guys. Tak tahulah, cuba kita try. Oh, ada guys, ada guys, ada guys. Oh, kasar lagi ni guys rasanya. Kasar lagi guys, rasanya dah kasar lagi ni. Oh, guys, bukan guys. Oh, kasar lagi guys. Oh, alhamdulillah guys. Jongkong guys. Kita jumpa jongkong lagi. Aduh, sakit. Jangan sepit tangan saya. Sakit. Oh, telan guys. Tengok 7 day punya makan mata udang guys. Saiz 3. Aduh, telan. Oh, tengok guys. Oh, sepit urin. Dah tahu tempat di ke mana guys? Ya, di sini ya guys. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya, mantap. Oke guys, ada lagi guys, ada lagi nih. Kita try dulu. Angkat. Oh, ada. Ini mak rempit guys. Confirm mak rempit. Oh, mak rempit. Jangan merempit di dalam air guys. Oh, mak rempit. Oh, itu dia rempit. Ya, comel guys. Rempit. Rempit begitu je guys. Ni degil ni guys. Tengok guys. Jongkong. Abang aku dapat jongkong. Tengok. Satu baru nak hidup. Ini mungkin orang punya lepas ni. Gangster. Ya, kena gangster ni. Gaduh. Ya, lepaskan. Dekat mana? Dekat tu lah. Tak tahu lah guys. Ni apa ni? Lah. Ikan ni guys. Ingat kau udang tadi. Aduh, aku tak nak engkau lah. Ini kita lepaskan je guys. Ya. Okey, sekarang dah 11.58. Dekat pukul 12. Aku daripada sini tadi pukul dalam pukul 11 dalam pukul 10. Tak, dalam pukul 9. 9 lebih gitulah. Aku gerak ke sini. Daripada tadi alhamdulillah ada juga strike. Tapi sekarang ni dekat pukul 12 ni dia dah mula start senyap. Bukan senyap guys, ada lagi ni guys. Rasa ada weh. Oh, tak ada. Cuma metok-metok gitu je lah. Dia dah start senyap. Mungkin kejap lagi aku nak pindah spot. Ni spot kedua Nanti kita tengok spot ketiga macam mana hasil dia. Spot pertama nanti aku akan tunjuk. Benar. Ya. Ni guys, spot kedua. Boleh tahan juga alhamdulillah. Cuma ada satu tadi seko lepas. Oh, tak boleh tahan termimpi-mimpi guys. Ni lah hasil dia. Yang spot kedua. Spot pertama tadi kumpau, tak ada. Sebab arusnya terlalu kuat, tak boleh tak boleh mancing lah guys. Ni kejap lagi dalam 15 minit aku akan pindah ke spot ketiga. Ya. Okey guys, sekarang kita start mendayung. Kita nak pergi spot yang kat tempat redup sikit. Tadi tak boleh tahan guys, panas. Sangat panas. Ni kita pergi sampai ke sana nanti. Aduh, belum ada lagi. Aku dah siap semua. Dah siap semua. Nanti kita tengok, saksikan udang rempit ataupun udang karat. Ya. Buka ni menjaring.
Ya. Aduh, mantap. Kita dah sampai spot keempat. Tadi kat depan sana tu. Aku pindah sikit je, sini je. Okey, jom. Mancing, jangan leceh. Aku dah siap kemas. Dapat dia makanan. Dah siap kemas untuk pindah ke spot yang keempat. Kat sini aku banyak rabut, udang rempit banyak, udang kecil. Tadi ada dapat apa? Udang telur, lepaskan. Biar habitat dia merebak balik. Jom kita pindah ke spot yang keempat. Sekarang dah pukul 12.51. Ada kat 1 jam juga lah kat sini. Tapi memang tak ada. Ada pun udang rempit lah, kecil-kecil. Kita pindah spot yang keempat, tengok apa hasilnya. Ya, calo bete. Kita bertunda lagi. Aku nak dayung ke sana tak boleh lah, sebab arus kuat lah guys. Ni tunda je. Ada siapa-siapa boleh support aku beli enjin? Tak ada lah gurau lah guys. Sekarang dah pukul 2 lebih. Aku dah pergi berapa banyak spot dah, aku dah tak terkira dah. Sebab udang kurang lah makan. Ini tak tahu spot yang keberapa, ke-7 tak, 6 ke ke-7 gitulah. Ni kita tengok kat sini ada hasil ke tak ada. Perik juga cari udang. Mula-mula je tadi sedap. Lepas tu air dah separuh, dah nak pasang. Air dah gerak pasang separuh, habis jahanam. Aku pindah lagi spot. Pergi kat sebelah sepupu aku pula ni. Ni sepupu aku kat ujung sana tu. Kau tengok, kalau betul-betul lihat ada, nampak enjin dia, nampak tu dia lepis tu. Dia main celas-celas tu je. Ni kita tengok ada hasil ke tak. Ok guys, tak ada lah. Sini tak ada, kita pindah ke darat. Kita pindah ke darat. Ni kita main kat laut ni dah senyap udangnya. Kita try pindah ke darat. Air dah gerak surut ni. Bau. Air ke sana. Kau tu jangan topik ni. Okay, sekarang dah pukul 3.16. Dah start, udang dah start senyap guys. Air pun berkeladak. Tertarik lah. Udang memang dah tak nak makan ni. Ada pun seko. Tak macam pagi tadi. Pagi tadi air dia cantik sikit. Ni air darat dah masuk ke laut. Tengok lah. Tengok dulu. Jadi tertarik. Kita apa, nak gerak ke darat. Kita tengok kalau macam dekat darat tu ada, kita teruskan lah. Kalau macam gini juga, kita balik lah. Kita sambung hari Ahad pula. Ya. Player sangat panas cok. Jawapannya mungkin balik lah terus. Kau tengok mana boleh mancing gini. Harus kuat. Aku dah lah mendayung, memang tak boleh ni. Tengok. Tengok dari sana jauh. Aduh. Ini udang pun tak ada lah cok. Air berkeladak. Air daripada atas banyak ni. Yang macam gini jadi. Apalah. Mungkin rezekinya sampai sini je kot. Tengoklah, ada rezeki lain nanti kita kita pancing lagi udang. Jadi dah dapat lepas sekian tadi jadilah. Alhamdulillah. Ada juga untuk makan guys. Terima kasih rezeki. Korang tengok tadi air macam mana. Aku mengambil keputusan mungkin terus balik. Dengan keadaan cuaca pun mendung ni. Kau tengok guys kan. Tengok kan. Dengan keadaan mendung. Okey lah. Mungkin video ni sampai sini je. Aku akan tunjukkan hasil-hasil lah. Hasil-hasil yang aku dapat, abang aku dapat dan sepupu aku dapat. Kau tengok. Ni je yang ada, yang dapat untuk hari ni. Sekian berapa jam mancing, ni je dapat. Lepas tu yang kat sana. Kalau macam sepupu
aku dia macam ada lebih sikit. Dia banyak sikit. Inilah hasil dia. Ya. Yang ini dah penat. Dah penat dah. Sangat penat dah. Sebab cari udang daripada tadi memang tak jumpa-jumpa. Sebab air pun keruh sangat ni. Oh, hujan. Kita bermain hujan hari ni. Memang betul-betul tak dibenarkan mancing lagi. Memang tak boleh mancing. Allah dah kata suruh balik, kita balik. Mana yang dia kasih rezeki tu, kita bersyukur sudah. Ya. Siapa yang minat dengan channel aku, mohon subscribe lah aku punya channel dan siapa yang subscribe, aku berterima kasih sangat-sangat. Sekarang subscriber aku dah ada dalam 85. Aku nak harapkan sampai 100 subscriber lah. Supaya aku lagi semangat, bukan apa, lagi semangat aku untuk buat konten-konten yang lain, mancing-mancing yang lain. 13 hari bulan 4 ni aku akan buat konten lagi untuk game Jorang Bagus 23K. Itu raya yang ke-13 tak Islam. Ni aku turun mancing udang pun raya yang ke-4. Aku nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kalau aku ada tersalah cakap dalam konten-konten aku ke guys. Okey lah. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jumpa lagi video-video aku yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.